Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini Sabtu pagi, aku decide nak pergi casting sekejap sempena birthday aku. Lokasi yang aku nak pergi ni lebih kurang 5 minit je dari rumah. Okey, dah sampai ke lokasi kita. Pagi ni cuaca okey, jadi ngam lah untuk aku kasih pengaruan hari ni. Okey, kita set up kita punya peralatan dulu. Tempat ni memang aku suka sebab orang tak ramai masuk dalam tempat ni. Jadi kemungkinan untuk haruan tu membiak dekat kawasan ni memang tinggi. Peluang kita untuk dapat pun ada. Macam mana pun semuanya bergantung pada rezeki juga. Misi kita hari ni memang clear. Aku nak cari haruan je. Haruan atau nama saintifiknya Channa striata. Yang ni lah common snakehead yang kita tahulah. Ada banyak lagi lah spesies Channa ni. Habitat dia suka kawasan air yang tenang macam paya, sungai kecil, longkang besar, sawah padi, kolam-kolam terbiar pun ada. Seperti mana yang kita tahu, ikan haruan ni adalah spesies natif Asia Tenggara. Dia boleh hidup walau dalam air yang kandungan oksigennya sedikit saja. Sebab haruan ni dia ada organ macam paru-paru lah. Dia boleh bernafas melalui udara. Diet untuk ikan haruan ni, dia makan apa je yang bergerak depan dia. Contoh macam ikan kecil, katak, cicak, serangga. Kadang-kadang anak itik pun dia boleh berdalui. Haruan ni memang spesies yang garang lah. Lepas tu, bila korang mancing haruan ni, confirm lah korang punya adrenalin pun akan naik sekali. Puas duit tarik lah, walaupun saiz dia kecil. Pagi ni aku nak main teknik top water. Sebab kebiasaan, ikan haruan ni dia aktif waktu pagi dan juga lewat petang. Terpulanglah kepada korang nak pakai jump frog ke, soft frog ke, ataupun top water pencil ke, semua terpulang pada korang. Ikut pada situasi dan keadaan lapangan pancing korang. Biasanya kalau aku cast pun, aku akan 3-4 kali cast. Kalau tak ada sambutan, aku akan pindah ke tempat lain. Aku akan bergerak sepanjang parit ni lah. Kalau dia memang ada dekat tempat tu,
confirm dia akan sambal umpan korang tu. Setelah lama menunggu, alhamdulillah, inilah strike pertama hari ini. Saiz dia taklah besar sangat, tapi bolehlah buat lepas-lepas gian kan. Anggaran saiz ni lebih kurang dalam 300 ke 350 gram. Aku rasa ada banyak lagi dalam ni. Jom kita teruskan. Kas lagi. Warna gewang pun main peranan. Kalau dia tak nak color merah, korang try lah color lain. Sebab tu kalau aku pergi casting, aku akan bawa 2-3 color yang berbeza lah. And then semua ni bergantung juga pada keadaan cuaca dan warna air tu.
strike yang kedua ni pun saiz dia lebih kurang sama je macam yang tadi. Dan hari ni aku rasa yang ni berminat dengan gewang warna hijau yang aku pakai ni. Ini strike yang ketiga untuk hari ni. Saiz dia pun lebih kurang sama je macam yang tadi. Cuma yang ini kecil sikit lah. Maybe dalam 320 gram. Lebih kurang macam tu lah. Alhamdulillah hari ni aku dapat 3 ekor haruan. Walaupun untuk sesi yang aku rasa pendek je. Tak adalah yang saiz besar gila. Tapi cukup lah untuk buat aku happy sepada birthday aku hari ni. Mancing haruan ni memang best lah. Sebab dia bagi thrill yang lain macam sikit lah. Kadang kena tunggu lama, tapi bila dah strike tu, semua penat tu hilang sekejap. Jam pun dah menunjukkan lebih kurang 7.40 pagi dan aku rasa cukup untuk hari ni lah. Bolehlah buat layan-layan, buat hilangkan gian. Sebab kalau korang nak tahu, dah bertahun sebenarnya aku kumpau dalam casting haruan ni. Terima kasih sebab tengok video aku. Assalamualaikum.